Salai itik. Itu paling sedap lah. Salai itik tu memang sedap betul lah. Saya Halimah binti Osman. Saya dari Kelang. Ini pertama kali saya datang sini. Hari ni akan ambil pari bakar, tai sambal udang, salai itik. Itu paling sedap lah. Salai itik tu memang sedap betul lah. Yang akak order ini hari memang sedap. Memang memuaskan lah. Memang selama ni akak memang cari kat mana ada masak salai. Tapi alhamdulillah malam ni akak jumpa malam ni kat sini. Akak pernah makan juga dekat Negeri Sembilan, Sungai Udang pernah juga. Tapi ini yang akak rasa itik tu memang power lah. Orang kata memang sedap. Nanti mungkin nak cuba lagi lah keli salai. Tadi nak ambil keli salai tapi dia kata keli salai dah habis. Salai ni bagi akak bila-bila pun boleh. Pagi boleh, tengah hari boleh, malam pun boleh. Sebab memang kegemaran akak dalam masak salai ni. Suasananya memang cantik. Lepas tu orang kata tenang kat sini. Memang seronok. Dari awal akak tengok, cantik je kedai tu. Akak dah lepas sebenarnya. Dah lepas ke sana. Lepas tu kita patah balik nak kita try kat sini. Cantik tempat dia. Lepas tu kita pun masuk lah. Masuk-masuk terasa tenang. Seronok lah. Siapa-siapa yang di luar sana, sebagai kawan saya ke siapa-siapa lah, tak kisahlah. Datanglah ke sini. Cuba dulu. Cubalah datang kemarilah ramai-ramai untuk rasa salai yang ada kat sini. Salai power memang power.